Kejarlah impian itu. Saya risaulah cik. Saya risaulah Kik. Saya risau takut orang nampak kegagalan saya. Yang tengok kau tu pun gagal juga. Okay. So nak kisah apa? Buat je. Trust me, orang yang paling banyak judge ni adalah orang yang paling gagal. Orang yang berjaya tak judge orang. Okay. Korang pergi kat gym, Kik cakap jujur abang-abang six pack tu lagi respect kita yang berisi nak lose weight berbanding orang yang tengah berisi. Aku cakap jujur. Aku pergi gym, kadang-kadang tengok kan, yang badan dah siap tu lagi respectful kat kita daripada orang yang baru nak start lose weight. Sama dengan orang berniaga. Orang-orang yang dah sale tinggi lagi respect orang yang baru start berniaga berbanding orang yang tengah struggling. Sebab orang yang dah capai result, dia tak ada masa nak toksik-toksik apa semua ni. Tak ada masa. Memang tak ada masa. Okay. So jangan dengar mulut-mulut orang yang judgmental apa semua ni. Sebab kalau dia ada masa untuk judge you, dia tak ada masa untuk kejar impian dia pun.